Jom mengeja dalam tulisan Jawi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha kepada semua umat Islam. Hari Raya Aidiladha juga dikenali sebagai Hari Raya Haji atau juga dikenali sebagai Hari Raya Korban. Hari ini kita nak mengeja perkataan Hari Raya Korban di dalam tulisan Jawi. Jom kita sama-sama mengejanya. Pertama sekali, kita pastikan perkataan raya ini adalah daripada bahasa mana? Bahasa Melayu, ataupun bahasa Inggeris, ataupun bahasa Arab. Semestinya perkataan raya adalah daripada perkataan bahasa Melayu. Jadi kita buat padanannya. R, Ro, A, Alif, Y, Ya, A, KV, KV yang memiliki ritma A dan juga A yang terakhir adalah dibuang. Dan kita pastikan sambungannya. R dengan alif tak boleh sambung, alif dengan ya pun tak boleh sambung. Hasilnya adalah raya. Bagi perkataan korban pula, kita pastikan perkataan korban ini asal daripada bahasa Melayu, bahasa Inggeris ataupun bahasa Arab. Korban asal daripada perkataan bahasa Arab. Jika asal daripada perkataan bahasa Arab, tidak kita mesti mengikut ejaan bahasa Arabnya, iaitu Qaf, Ra, Ba, Alif, Nun. Tentukan sambungannya. Qaf dengan Ra boleh sambung, Ra dengan Ba tak boleh, Ba dengan Alif boleh sambung, Alif dengan Nun tak boleh. Hasilnya adalah Korban. Dan hasil kedua-duanya adalah menjadi raya korban. Itulah cara mengeja raya korban dalam tulisan Jawi. Jadi sekadar itu saja perkongsian saya pada kali ini. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Jangan lupa cukup follow saya. Wallahu a'lam.